Assalamualaikum, Tajahau. Okay, hari ini kita sambung lagi pembelajaran konsonan bahasa Cina part 4. Okay. Hari itu kita dah belajar po, po, mo, fo, te, te, ne, le, ke, ke, he, ji, ci, si. Kan? Okay, hari ini kita sambung lagi 3 perkataan. Okay, 3 perkataan ni cara nak sebut dia, kedudukan lidah. Lidah tu kita kena gulung ke atas. Nah, kita kena gulung ke langit. Okey, baru sebutan dia betul. Okey, huruf Z hash. Okey, ikut Asha dengar elok. J, J, J. Okey, bagi Laosha lah. Huruf Z hash ni sebutan dia macam huruf J tapi lidah awak kena gulung ke atas, kena naik ke atas. J, mulut memang akan automatik akan moncong lah. J, J. Okay, CH ni sama juga lidah ke atas. Ch, ch. Yang ni keluar angin lah. Ch, ch, ch. Okay, SH pula. Sh, sh, sh. Boleh. J, ch, sh. J, ch, sh. J, ch, sh. Okey, kita cuba ikut lagi sekali. J, j, ch, ch, sh, sh. Okey, kita cuba letak yun vokal yang kita dah baca iaitu vokal A. Okey. A. Okey, tengok sini. J, A, ja, J, A, ja, J, A, ja, ja, ja. Boleh? Okey, ni. Ch, A, cha, ch, A, cha. Lagi sekali. Ch, A, cha. Okay, SH pula. Sh, A, sha. Sh, A, sha. Okay, kita tengok satu-satu. Dengan satu-satu. Praktis satu-satu. Ja, ja, ja. Cha, cha, cha. Sha, sha, sha. Ja, cha, sha. Boleh beza tak? Okey, itu saja hari ini. Terima kasih.